Pernah tak rasa macam stuck, duduk depan laptop, buka dokumen kosong dan masa tu ada satu je soalan bermain dekat dalam kepala ni. Nak buat tajuk apa? Ini bukan masalah pelajar baru je. Lecturer yang dah bertahun publish pun kadang-kadang habiskan berminggu. Kadang-kadang student berbulan ulang-alik dengan SV. Just nak dapat tajuk apa nak buat ni. Ni pula untuk systematic review. Dan apa yang paling menyakitkan sekali ialah with all the effort tu ada yang baru tahu masa screening. Tajuk diorang dah ada banyak systematic review yang cover benda yang sama. Reviewer reject, editor cakap this give nothing new to the literature. Berminggu kerja gone, habis macam tu je. Masalah ni bukan sebab kita tak rajin. Masalah ni sebab proses identify tajuk kajian yang betul-betul novel, feasible dan impactful memang susah kalau buat secara manual. Jadi, dalam video kita ni, kita akan mulakan semuanya dari sini. Dari langkah pertama yang paling kritikal. Kita nak pastikan topik yang kita pilih kukuh sebelum kita invest masa dan tenaga ke step yang seterusnya. Sebelum kita mula, boleh pergi ke platform ni, srxai.online, main platform kita untuk buat systematic review. Nampak tak? Seluruh proses systematic review ni dipecahkan kepada beberapa phases. Phases 1, planning, ini asas. First cut, research topic discovery. Dekat sinilah kita akan mula kenal pasti topik atau tajuk kajian. Dekat sini ada dua platform aplikasi web untuk kita gunakan. Bila kita klik dekat sini, dia akan keluar dua pilihan. Pertama, gap-based discovery yang kita gunakan bersama Google Scholar Labs. Kedua, trend-based discovery digunakan bersama Publish or Perish. Sekarang kita akan pergi ke gap-based ni dulu. Gap-based ni bukan kita yang reka gap tu. Kita guna apa yang researcher lain yang dah publish, yang dah tulis dalam paper diorang sendiri. Diorang suggest sebagai future research. Actual expert recommend benda ni perlu dikaji lagi. Jadi ianya lebih kuat. Nampak description dia, satu input, multiple output. Dan output tu bukan random. Dia grounded dalam evidence yang real researcher tulis. Lepas klik je button tadi, sistem akan redirect ke topiclabs.online. Ini adalah platform khas untuk research topic discovery. Untuk masuk, sign in dengan Google account yang sama yang digunakan masa purchase course ni. Pilih akaun email yang sama semasa pendaftaran web app course ni jika anda belum mendaftar. Sila ke www.worksite.com untuk purchase course ni. Ini setup page. Step pertama, sistem nak pastikan kita ada akses ke Google Scholar Labs. Google Scholar Labs ni free experimental feature daripada Google yang boleh ekstrak informasi penting daripada real published academic papers. Tak perlu buat apa-apa yang complicated, just tick box ni. Lepas tick, terus klik butang continue assessment. Sekarang kita sampai pada page ni. Fill in kita punya field discipline, general area of interest dan type of research. Contoh dekat sini, saya letakkan sport science sebagai field, exercise physiology sebagai area of interest. Ingat, kalau nak guna benda ni, letakkan your own field. Construction ke, electrical engineering ke, education ke, marketing ke, apa pun boleh. Satu tips, kalau perkataan yang dimasukkan tu terlalu pendek, kurang daripada 5 perkataan, kadang-kadang sistem tak detect sebagai valid. Jadi, tulis dengan cukup deskriptif. Alright, type of research, kita pilih systematic review. Tapi ingat, web apps ni bukan eksklusif untuk systematic review je. Kalau nak buat original study, narrative review, scoping review, bibliometric analysis, semua boleh. Drop down ni ada semua pilihan untuk jenis study yang kita nak buat. Untuk konteks course kita sekarang ni ialah systematic review. Okey, dah lengkap? Tekan butang generate prompts. Alright, sistem dah generate prompt pertama untuk kita. Langkah pertama dalam workflow ni, kita akan identify emerging areas. Kita nak tahu dalam field kita ni apa tajuk atau topik yang tengah naik sekarang. Mana yang citation trend dia tinggi.
mana yang ada momentum. Instruction dia straightforward. Copy the prompt, paste into your AI chatbot, review the list. Prompt dah copied, sekarang kita pergi ke AI chatbot. Buka AI chatbot pilihan korang dan pilih thinking model dan paste prompt tadi. Nampak tak? Prompt yang di-generate tu, dia bukan satu baris biasa, dia komprehensif. Siap bagian kita research trend analyst, expertise dalam bibliometric analysis, parameter kita dah autofill, sport science, Excel physiology, HR, semua ni sistem dah customize berdasarkan input tadi. Kita tak perlu tulis prompt sendiri, satu klik tadi semua dah ready and just click send. Okay, AI chatbot dah siap generate hasil dari prompt kita. Dia keluarkan table, nampak tak tajuk dia? Emerging areas in sport science, exercise physiology. Setiap row tu satu topik yang tengah naik sekarang. Ada keyword dia, brief description dan yang paling penting, citation trend. High ni bermaksud topik tu dah established dan masih kuat. Rising bermaksud dia tengah naik, momentum sedang membina. Emerging bermaksud dia baru mula tapi ada potensi. Alright, scroll ke bawah sikit, kita akan nampak ada sampai 20 topik dikeluarkan. Setiap satu tu ada description ringkas dan citation trend. Dan yang menarik, dia juga keluarkan trending intersection. Ini cross-disciplinary opportunities. Contoh, gabungan field kita dengan data science dan machine learning dengan potensi untuk jadi projek systematic review valid yang tinggi. Dan akhirnya, dia bagi top 5 recommendation khusus untuk systematic review. Complete dengan ranking dan justification kenapa topik tu sesuai. Boleh nampak dekat sini contoh blood flow restriction training safety and prescription. Citation trend tengah rising, ada high uptake dan ada disagreement yang belum resolve dalam literature. Jadi ianya ideal untuk systematic review. Ini yang kita akan pilih sebagai contoh. Kita highlight topik yang dipilih, copy, balik ke topik labs.online tadi and then paste topik tadi dalam field your selected topic. Penting, copy exactly macam yang AI keluarkan, jangan ubah wording sebab sistem akan generate Scholar Labs prompt berdasarkan exact text ni. Alright, nampak tak? Prompt yang di-generate tu, dia tulis query yang spesifik kepada topik kita minta Scholar Labs cari, which is systematic review yang ada explicit future research recommendation. Scholar Labs ada karakter limit dan sistem dah optimize supaya muat. Prompt copied. Sekarang kita tekan open Scholar Labs. So inilah dia Google Scholar Labs yang akan kita paste prompt tadi dan dapatkan study gap based on topik yang kita pilih sebelum ni. Google Scholar Lab dah proses, di-evaluate paper-paper yang relevan dan extract future research recommendation terus daripada paper tu sendiri. Nampak paper pertama, Frontier in Physiology 2025. Dia extract bullet point yang highlight apa yang perlu dikaji lagi. Ini bukan AI hallucinate. Ini actual text daripada actual published paper. Paper kedua, PAJ 2025. Setiap paper ada specific future recommendation yang di-highlight oleh Scholar Labs. Scroll lagi, dia akan keluar lagi paper yang kita boleh tengok. Nampak pattern tak? Banyak paper cakap benda yang sama. Ada gaps yang overlap antara studies, teams yang berulang. Ini data yang powerful, bukan kita yang reka gap ni. Research sendiri yang cakap. Sekarang, kita collect bullet point ni satu persatu. Balik ke topik labs.online. Bahagian ni, apa yang kita copy tadi. Di text field besar yang berlabel, paste research gaps here. Okay, so ada pro tips penting dekat sini. Focus on actionable research suggestion, not general limitation or methodology critics. Maksudnya, pilih yang spesifik, yang sebut specific population, specific intervention atau specific outcome itu actionable. More research is needed. Itu terlalu general. Skip. Satu dah masuk, nampak? Dia spesifik, disebut outcomes yang jelas, intervention yang tepat dan target populations
Okay, tambah lagi. Yang ni pasal protocol standardization. Another concrete gap from the literature. Proses ni memang kena buat satu persatu. Baca sekejap bullet point dekat Scholar Labs kalau dia actionable. Copy, paste kat sini dan ulang. 5 research gaps dah siap collected. Nampak kat bawah ni? Dia dah hijau, which means kita dah ready to proceed. 5 research gaps collected, ready to proceed. Minimum 5. Kalau nak letak 10, 15 pun boleh. Tapi 5 dah mencukupi untuk proceed. Preview semua gaps yang kita kumpul. Ada 5 gaps. Setiap satu spesifik dan actionable terus daripada recommendations dalam published paper. Semua ni bukan kita yang cipta. Semua ni daripada published systematic review yang dah ada dalam Google Scholar. Sekarang, tekan butang generate final prompt. Your research exploration prompt is ready. Dan ini based on 5 real identify research gaps dari systematic review dan meta-analysis yang researcher dah publish. Boleh baca instruction dia di sini, bukan new chat. Bukan chat yang sama tadi, tapi new chat. Chat yang baru. Setupkan ke thinking model and paste. Nampak tak prompt ni? Dia panjang. Ada role definition, context and inputs. Semua 5 gaps yang kita collect tadi ada di dalam ni. Sistem dah compile semuanya untuk kita. And then click send and tunggu. Dan inilah hasilnya. 5 research titles yang dipropose. Setiap satu ada gap address. Kenapa gap tu penting? Feasibility assessment, suggested approach, malah sampai potential journal untuk submission. First titles, feasibility high, lengkap dengan justification. Dan kat bawah ada ranking table, gap alignment, feasibility, impact, semua diskorekan daripada 1 hingga 5. Title 1 dapat overall 5.0, title 3 4.7, title 2 4.3. Ranking ni transparent. Kita boleh nampak kenapa title 1 diletakkan nombor 1. Tapi kita bukan robot. Kalau supervisor cakap dia suka nombor 3, then pilih nombor 3. Ranking ni sekadar panduan dan bukan arahan. Yang penting semua 5 title ni novel, feasible dan grounded dalam actual research gaps. Bukan AI hallucinate, topik daripada thin air, bukan. Kita recap sekejap. Daripada kosong, daripada tak tahu nak buat apa, kita dah dapat 5 research titles yang validate, setiap satu lengkap dengan scoring, ada justification dan ada target journal. Prosesnya ada 3 layer. Pertama, AI identify emerging areas dalam field kita. Kedua, Google Scholar Labs pull actual future research recommendation daripada published papers. Ketiga, AI synthesize semua gap tu jadi title yang novel dan feasible. 3 layer tu yang buatkan output dia reliable. Bukan satu AI saja yang buat kerja. Ada real published evidence di tengah-tengah proses tu. Dan ini baru satu daripada 2 cara. Kalau nak explore topik berdasarkan trending impact, nanti kita ada trend-based discovery guna publish or perish. Tapi untuk sekarang, topik dah ada. Topik pun dah solid. Sekarang kita move on ke step yang seterusnya. Alright, see you in the next video.